Jadi, ucapan Nabi tak sama dengan apa yang disebutkan oleh Ustazah Asma' Harun. Ada usul-usul yang soalannya bagi banyak kali macam melancong. Memang dituntut. Nama pokok ibadah. Lagi banyak ibadah, lagi banyak pahala. Kita tahu, umrah kali pertama wajib. Ini mazhab Syafi'i. Haji kali pertama pun wajib. Dan Nabi kata, kalau kamu mampu, lakukan setiap tahun haji. Nabi kata, haji pun kalau mampu, lakukan setiap tahun. Begitu juga para sahabat. Dan Nabi kata, kalau kamu mampu, lakukan setiap tahun haji. Dan Nabi kata, kalau kamu mampu, lakukan setiap tahun haji. Dan Nabi kata, kalau kamu mampu, lakukan setiap tahun haji. Nabi kata, haji pun kalau mampu, lakukan setiap tahun. Begitu juga para sahabat setiap tahun haji. Yelah, sahabat dekatlah daripada Mekah, Madinah ke Mekah kan. Jadi kalau umrah, maka kalau mampu, setahun berapa kali? Mampu, pergilah. Sebab ada orang kata, lebih baik tajuk orang yang tak mampu. Itulah. Akibat sahabat, itu kenyataan daripada Ustazah Asma' Harun yang menjadi perbahasan dan menariknya telah dipersoalkan oleh Ustaz Rizwan Abu Bakar. Kata Ustaz Rizwan Abu Bakar, Rasulullah SAW telah menyampaikan pidatonya, wahai manusia, telah difardukan ke atas kamu untuk berhaji, maka berhajilah. Seorang lelaki lantas bertanya, apakah setiap tahun wahai Rasulullah? Baginda berdiam dan tidak menjawab. Sehingga lelaki itu bertanya 3 kali. Lalu baginda bersabda, sekiranya saya berkata ya, nescaya akan menjadi wajib dan kamu tidak akan mampu. Lalu baginda bersabda, biarkan jangan bertanya tentang apa yang tidak saya katakan. Kerana sesungguhnya hancurlah umat yang dahulu kerana banyak bertanya, banyak songeh dan sikap bertentangan dengan arahan para nabi mereka. Apabila saya perintahkan sesuatu, maka lakukanlah semampunya. Apabila saya larang sesuatu, maka tinggalkanlah. Hadis riwayat Bukhari. Itu kata Nabi. Adapun Ustazah Asma' Harun kerana nak kempen orang pergi haji dan umrah telah berdusta atas nama Nabi bahawa baginda telah suruh kalau boleh pergi haji setiap tahun. Sedangkan baginda tegaskan, wala mastata'tum, anda pasti tidak akan mampu. Masalah para agamawan ni adalah asal cakap saja dan keupayaan untuk mencarap sesuatu kebaikan itu mengikut neraca yang benar dan tepat. Masalah orang kita pula asal mai dari mulut agamawan popular, maka dirasakan itu adalah agama. Kita disuruh ikut Nabi, kita disuruh lawan segala penyesat walaupun disangkakan sebagai agamawan. Maksud yang disebutkan oleh Ustaz Rizwan Abu Bakar ialah kenyataan daripada Ustazah Asma' Harun tu salah. Sebab Nabi tak sebut macam tu. Nabi tak kata pun kalau boleh pergi haji tiap-tiap tahun, pergilah haji tiap-tiap tahun. Tak. Bahkan pada zaman Nabi ada seseorang telah bertanya kepada Nabi, adakah ia perlu dilakukan setiap tahun? Nabi SAW mengatakan bahawa kamu tidak akan mampu jika aku mengatakan ia. Jadi, ucapan Nabi tak sama dengan apa yang disebutkan oleh Ustazah Asma' Harun. Ya, kita tahu bahawa ibadah itu dilakukan dengan lebih banyak pahala. Tetapi apabila awak sandarkan ia kepada Nabi SAW, kita mesti berdisiplin. Kerana apa yang diucapkan oleh Nabi, kita kena kod seperti mana yang diucapkan oleh Nabi. Jangan duk main sebut sahaja. Kerana Nabi SAW sebut, Nabi kata, kafa bil mar'i kadhiban an yuhadditha bi kulli ma sami'. Cukup seseorang itu dianggap sebagai pembohong bila dia ni sebut apa saja yang dia dengar. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atas nama aku dengan sengaja, maka tempatnya adalah di dalam api neraka. Kita sebagai seorang pendakwah kena berhati-hati terhadap hal ni. Jangan sesenang hati, sesuka hati menyebutkan sesuatu yang Nabi SAW tak sebut. Dan apabila kita tersilap menyatakan sesuatu dan ia adalah kebiasaan daripada yang boleh berlaku apabila kita ini seorang manusia, maka jangan pula kita banyak mencari alasan. Saya tengok kenyataan jawapan daripada Ustazah Asma' Harun itu, saya nampak ia adalah alasan demi alasan. Anda boleh tengok punya panjang dia jawab kepada Ustaz Rizwan Abu Bakar. Padahal persoalan yang jelas ialah tentang isu berdusta atas nama Nabi SAW. Jawapan yang Ustazah Asma' sebut, saya tengok yang pertama dia kata hukum melakukan haji dan umrah berulang kali. Ini tak ada orang pertikaikan pun. Ustaz Rizwan Abu Bakar tak pertikaikan pun untuk sesiapa melakukan umrah ataupun haji secara berulang kali. No issue. Tapi dia letakkan isu ni, dia jawab panjang lebar. Padahal benda ni tak ada keperluan pun. Siapa yang tukang jawab dia ni, saya rasa dia tidak begitu cakna dengan apa yang dibahaskan.
panjang dia jawab benda ni. Tapi bendanya ia adalah satu perkara yang tak diperlukan kerana orang tak angkat bab tu. Kemudian disebut memahami hadis tentang ibadah menunaikan haji juga tidak diperlukan di dalam perbahasan. Bukan itu yang kita bahaskan. Tetapi yang kita bahaskan ialah berdusta atas nama Nabi SAW. Kemudian barulah disebut persoalan yang ketiga, disebut berdusta atas nama Nabi. Dia kata memang benar wujud hadis yang mengancam orang yang berbohong atas nama Nabi. Dia sebut man kadzaba alayya muta'ammidan. Tapi dia sebut sini, nak backup dia lagi ni. Tetapi kebohongan tersebut bukan hanya menyandarkan suatu hadis palsu kepada baginda, tetapi berbohong dalam menafsirkan hukum hakam hadis juga adalah termasuk dalam ancaman hadis tersebut. Ini seperti mana yang disebutkan oleh Imam Nawawi. Sahabat-sahabat, kenapa dia nak sebutkan tentang hal ni? Tak ada orang nak mempertikaikan tentang isu tafsiran. Tetapi kita mempertikaikan tentang perkataan yang dikeluarkan. Kemudian dia pula bagi pesanan. Dia kata, pesanan kita bersama jangan sampai kuman di seberang laut nampak tapi gajah di depan mata tak nampak. Semoga Allah jadikan kita manusia yang lebih baik dan saling berkasih sayang. Akhirnya dalam bahagian kesimpulan baru dia sebut, dia kata, oleh itu berdasarkan syarah hadis dan pandangan ulama yang telah dihuraikan, isi kandungan yang disampaikan tidaklah bercanggah dengan mafhum hadis sebenar. Apa yang perlu saya betulkan adalah penggunaan frasa Nabi cakap. Maksud yang dihasratkan kekal lari dengan ajaran Nabi sebagaimana riwayat tersebut. Maka saya dengan rendah hati memohon ampun dengan Allah SWT dan memohon maaf atas keterlanjuran tersebut. Kenapa ini diletakkan bahagian kecil dekat sini? Tak letakkan dekat bahagian atas, tak letak bahagian utama. Tetapi yang ni yang diletakkan kecil. Saya tak tahu pasal apa dilakukan hal ni. Kerana seolah-olah perkataan apa yang saya perlu betulkan adalah penggunaan frasa Nabi cakap. Padahal ini adalah benda penting. Benda ni bukannya kecil, bukan benda yang sememeh, bukan benda yang selekeh. Ini benda besar. Bila awak kata Nabi kata, awak dah sandarkan kepada Nabi. Bila awak tersilap, cakaplah saya minta maaf saya tersilap. Cukuplah. Tetapi kenapa diperpanjangkan benda yang tak perlu awak panjangkan? Sahabat-sahabat, kita tahu ada kaedah untuk manipulasi audiens, manipulasi pendengar, manipulasi penonton apabila kita nak menyembunyikan kesilapan. Antaranya ialah dengan cara memberikan jawapan yang panjang berjela-jela dengan tujuan untuk menghilangkan fokus pendengar, penonton, pembaca sehingga isu asal itu tenggelam dengan perbahasan-perbahasan bombastik yang telah disebutkan di dalam hal itu. Lalu isu yang sepatutnya disebut diselipkan sikit saja di situ, padahal itulah isu utama. Dan ini adalah kaedah pengecut yang dilakukan oleh sebahagian orang dan tak sepatutnya dilakukan oleh seorang agamawan. Sahabat-sahabat, ini adalah agama, dia bukan permainan perbicaraan. Ini adalah agama, ia berkaitan tentang apa yang disabdakan oleh Nabi SAW. Ia adalah sesuatu yang serius. Ia bukan benda yang boleh dibuat main. So Alhamdulillah, kini kita telah pun berjaya terbitkan kitab Sahih Al-Bukhari dengan 7 jilid. Dalam bahasa Melayu penuh, tak ada masalah. Anda boleh buat bacaan lagi dan lagi. Jika ada yang tak faham, boleh rujuk kepada ustaz-ustaz tempatan untuk dapatkan penjelasan. Okey, yang menarik tuan-puan, buku ni hanya ada 50 stok saja lagi, 50 buah saja lagi. So kalau anda nak dapatkan buku ni, dapatkan sekarang di kedai kami di Santai Ilmu Publication. So jangan lupa tekan link di bawah dan kita jumpa untuk next video.